Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dunia Yo. Dunia Yo. Ya, kembali kita. Okey. Ya, hari ni nampak macam Bang Walid pada MLM ni. Ya, direct selling Cik Zah. Ya, untuk teruskan kehidupan ni pelbagai bidang kita ceburi. Semua masuk lah? Semua masuk. Okey, saya macam megah holding baru balik meeting megah holding. Megah holding Ya. Okey, untuk soalan seterusnya saya nak tanya Yop. Kalau saya tanya, mesti Yop dia jawabnya. Ya, pantan ditanya kalau tidak jawab. Okey, Yop, ini berkaitan dengan elektrik. Okey. Boleh tak Yop ceritakan apa itu penjaga jentera elektrik dan apakah kategori-kategori dia dan di manakah dia diletakkan? Okey, jadi soalan kita masih dalam dunia elektrik. Dunia elektrik Yop. Dunia Yop, dunia elektrik. Dunia Yop, dunia elektrik. Ya, lepas ni dunia lain, kita masuk dunia lain. Dunia lain. Kat luar tu nak tahu apa yang dimasukkan penjaga jentera dan apa kategori-kategori dan apakah di mana dia orang perlu jaga, apakah kelaikannya. Jadi keperluan bidang chargeman ni atau penjaga jentera, ya dah? Betul tak? Betul. Jadi dia ada pelbagai kategori juga. Okey. Bermula dengan kategori bawah sampailah kategori yang paling atas. Jadi minimal kategori yang paling rendah adalah chargeman atau penjaga jentera kategori AO. AO. Dia bukan A+, iaitu kita bahagian kita ambil periksa SPN tu. Okay, betul. Yang ni AO. AO. AO tu AO dah kosong lah. A kosong. A kosong. Ya, AO atau A kosong. Dia paling minima kelayakan dia adalah kendalian water rendah. Kendalian water rendah. Kendalian water rendah. Kendalian water rendah ni, konsep penjaga ni nama dia kena faham dulu. Penjaga. Penjaga. Maksudnya kalau penjaga Yuk, kalau bahasa ni apa konsep penjaga tu? Macam kita jaga lembu. Penjaga. Penjaga lembu. Penjaga jentera ni jaga jentera ke macam mana? Penjaga jentera ni dia punya maksud dia tu yang lebih teknikal. Dia ke arah kata macam mana Yuk? Kalau jaga haiwan tu jaga lembu lah. Penjaga lembu. Jentera ni adalah satu alat yang menghasilkan elektrik ke? Dia konsep dia macam tu. Jadi penjaga jentera menjaga sesuatu pemasangan elektrik di sesuatu bangunan. Oh, maksudnya itu. Pemasangan elektrik di sesuatu bangunan. Jadi bahagian power supply yang masuk di bangunan ni, dia tak ada orang tukar kebun jaga Yuk. Tak boleh. Makcik cleaner jaga. Tak ada Tak boleh. Jadi bahasa Melayu dia adalah orang panggil penjaga jentera. Bahasa Inggeris dia apa Yuk? Kalau tukar tu. Electrical chargeman. Charge-ger tak ada Yuk. Charge-ger ada. Tapi masalah Yuk, ada yang perempuan ambil yang chargeman ni. Tak ramai lah. Tapi dia tak panggil charge-ger pula. Perempuan kurang dalam bidang chargeman ni. Dia mesti juga orang panggil chargeman. Man lah, kategori man tu juga. Okey Yuk, jadi tadi AO tu adalah kendalian water rendah. Jadi bermulanya kendalian water rendah ni kepada satu tingkat lagi adalah A1. A1 tu apa kelebihan dia Yuk? Apa kelebihan A1 tu? Macam AO ada kelebihan dia. A1 ni apa pula kelebihan dia daripada AO tadi? Apabila AO tadi kendalian water rendah masuk je satu tingkat level A1, dia ada modul dia adalah talian water rendah. Talian area water rendah. Talian area water rendah. Yuk dah tengok usia Yuk ni dulu zaman dulu pernah nampak tak? Di talian bekalan elektrik tu di kampung-kampung tu ada overhead. Pernah nampak. Pernah nampak. Dalam zaman-zaman LLN dulu. Okey, atau JBE dulu. Okey, lembaga elektrik negara. Sebelum TAB kan. Jabatan Bekalan Elektrik. Itu pun sisa-sisa dia tu masih ada dulu. Masih ada lagi. Jadi talian dia tu adalah dia menggunakan dulu konsep pun tanpa PVC, dia punya pengalih dia. Naked bogel lah. Bogel. Jadi pengalih tu. Jadi itu yang diorang terbaling besi ke apa, akan spark kat situ. Okey Yuk. Jadi A1 ni adalah talian water rendah. Lepas talian water rendah, dia pergi naik lagi bidang penjaga jentera kepada A4. A4. A4.
A4 ni pula apa kelebihan pada A1 tadi? A4 ni bukan orang peminat kereta Yang ada jenama kereta tu A4 juga. Audi. Audi. Bukan yang tu. Bukan ya? Bukan. Dia ini lain ya? Jentera ni ingat jentera kereta pula tu. Okey, yang ni adalah jentera, penjaga jentera sebagai orang komputer. Jadi A4 ni atau A4 dia merakumi skop kerja yang AO, A1, lepas tu dia ada penambahan. Apa penambahan tu? Penambahan dia adalah penyegerakan. Penyegerakan jana kuasa dua synchronizing tu. Okey. Sistem penyegerakan jana kuasa. Sistem penyegerakan jana kuasa. Okey. Jana kuasa. Bermaksud macam mana tu? Apa maksudnya tu? Ya, maksud dia dia ada dua unit sistem perjalanan elektrik dicantum menjadikan satu bekalan. Daripada dua dicantum menjadi satu bekalan. Maksudnya ada dua unit jana kuasa. Satu dia hidup, dia keluarkan elektrik. Satu lagi nombor dua dia jana dan keluar elektrik. Lepas tu diselenggarakan. Disegerakan. Synchronize. Keluarkan satu punca bekalan. Jadi sistem ni dia untuk dikawal oleh orang komputer Chashmeh A4. Itulah itu adalah sistem segerakan dua unit jana kuasa. Tapi tak semestinya dua unit segerakan tu. Okey. Jadi satu unit pun dia kategori tu juga layak. Maksudnya memang memenuhi syarat dia. Memenuhi syarat dia. Okey, faham. Ya, susah juga bahasa teknikal ni Betul. Nak sebut diselenggarakan ke apa? Payah lidah ni. Synchronize lah. Kalau bahasa Inggeris synchronize. Sikro macam ni. Okey. Jadi sebenarnya maksud yang paling asas adalah alat jana kuasa yang menghasilkan elektrik ni perlu orang komputer Chashmeh A4. Okey, kelaikan itu paling mudah lah kalau bahasa dia. Layak. Jadi seterusnya Chashmeh penjaga jentera ni adalah kategori BO BO ni macam mana pula? BO ni pula dia dah masuk kategori kendalian water tinggi. Wow. Lebih pada water rendah lah. Lebih water rendah maksudnya dia akan jadi water tinggi lah. Selepas water rendah. Berapa watt lebihnya tu? Lebihnya 9,000? 10,000? 11,000 watt? Ya, 11,000. Okey. Fikir pening juga ni. Pening juga. Banyak saya fikir kategori dia. Ya, kategori. Jadi penjaga jentera kategori BO ni melebihi nilai dia 415 ke atas. Okey, faham. Atau 11,000 watt Maksudnya BO ni 11,000 watt level dia kat atas. Dia kata water tinggi adalah dia panggil adalah apabila melebihi 11,000 watt adalah dipanggil water tinggi. Level penjaga jentera adalah Chashmeh BO atau penjaga jentera kategori BO. BO. BO tu dah. Cuma nilai water tinggi ni dia mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi lah. Maksudnya 11 kV, 33 kV, ada lagi 132, 200 lebih. Yang tu maksudnya tinggi lah. Okey, selepas tu pergi penjaga jentera B1. B1 ni pula apa pula water tinggi ni macam mana? Dia kendalian water tinggi, dia plus lagi jana kuasa talian water tinggi pula. Overhead. Dia sama tinggi. Macam AO pergi ke A1. Okey. Tapi yang ni BO pergi ke B1. Okey. Maksudnya special yang dekat A1 tadi adalah talian water rendah. Yang ni talian atas water tinggi. Okey. Itu je beza dia. Jadi B1 adalah plus dia tambahan talian water tinggi. Talian atas water tinggi. Tinggi. Satu lagi yang paling last dalam bidang penjaga jentera ni Chashmeh B4 ni apa pula kelebihannya? B4 kita patah balik kepada A4. A4 tadi dia panggil apa? Jana kuasa water rendah.
Okey. Yang ni jana kuasa water tinggi. Okey, faham. Nampaklah tu. 4 tu tadi 4 tadi. Level 4 tu water tinggi. Jadi macam mana yuk? Boleh nampak dah. AO, A1, BO, B1, B4. Nampak. Nampaklah. Maksudnya Jelas. kalau kita nak ke kategori pada mula-mula, kalau kita belajar lagi tambah lagi modul, Yes, betul. dia kita boleh dapat yang peringkat paling tinggi kan? Paling tinggi. Maksudnya syarat yang ST Suruhanjaya Tenaga ni dia tetapkan pengalaman berapa tahun baru kita boleh ambil satu tahap ke satu tahap. Macam contoh tiada pengalaman. Adakah kita datang ke satu-satu kursus tu boleh mengganti pengalaman tu tadi? Boleh. Boleh. Jadi dia memendekkan pengalaman tu dengan menghadiri kursus tu. Tapi syarat-syarat sebelum tu mesti cukup kita Komplit. punya komplit. Syarat dia mesti komplit. Contohnya AO nak pergi ke F4. Perlu menduduki 2 modul. 2 modul. Modul tali atas dengan modul jana kuasa water rendah. Yang jenis-jenis segerakan. Jenis jana kuasa segerakan water rendah. Ke arah F4 punya tahap. Jadi syarat dulu dia letakkan modul kena pergi kursus dulu. Kursus ni ditawarkan di mana-mana tempat institusi tempat latihan bertauliah. Ya, macam tu yuk. Yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Okey, Okey, saya faham. Jadi Yop ni berminat ke? Saya berminat. Lagi satu saya tanya Yop boleh jawab. Ya, Yop pula punya pantang jangan ditanya. Jangan ditanya, tapi boleh je jawab. Boleh dia jawab. Ya. Jangan tanya benda lain, takut jawab juga. Takut jawab juga. Takut jawab juga. Kita jumpa di episod lain. Hari ni kita santai dulu. Hari ni santai kita bertanya berkaitan dengan kategori kita Chasman tadi. Chasman balik. Okey, bersama dengan kami Dunia Yo. Okey.